Jika engkau mahukan teman, cukuplah Allah sebagai peneman. Jika engkau mahukan hiburan, cukuplah Al-Quran sebagai bacaan. Jika engkau mahukan nasihat, cukuplah mati sebagai penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Sebelum saya menelusuri bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Zahira Safia binti Muhammad Zaid Asnan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan. Kod sekolah saya ialah NBE 2067. Saya begitu teruja untuk berkongsi sebuah lisensi buku yang bertajuk Cerita Cinta Ahmad Amar, koleksi warkah Keluarga Tercinta dan Sahabat Pena yang disusun oleh Grup Penjejak Tamadun Dunia. Buku ini sangat memberi inspirasi dan syarat dengan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam menegakkan syiar Islam. Buku yang diterbitkan oleh Grup Buku Karangkraf pada tahun 2014 ini mempunyai 360 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 16 bab. Buku ini menceritakan kisah Allahyarham Ahmad Amar suatu ketika dahulu yang merupakan pemuda yang merantau ke bumi Eropah untuk menuntut ilmu. Namun, ditakdirkan meninggal dunia pada usianya yang sangat muda. Kisah ini merupakan kematian yang menghidupkan. Itulah gelaran yang diberi kepada anak kelahiran Kuala Lumpur itu. Jasadnya disemadikan di tanah perkuburan Iyub Sultan, iaitu lokasi bersemadinya Abu Ayyub Al-Ansari. Buku ini bertemakan kisah perjalanan dakwah yang tertangguh, perasaan rindu seorang ibu dan perasaan kasih terhadap seorang ayah. Ayahanda Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman dan ibunya Puan Nur Azlina binti Aziz, serta beliau merupakan satu-satunya anak lelaki tunggal dalam keluarga itu. Sememangnya, beliau dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu, ibadah dan dakwah. Semasa sambutan Maulidul Rasul pada tahun 1435 Hijrah, Ahmad Amar diwakili ibu bapanya dalam untuk menerima anugerah Saidina Ali, khususnya kepada remaja yang memiliki ciri-ciri sasiah dan disiplin yang tinggi. Setelah membaca buku ini lebih mendalam, terdapat banyak kebaikan yang boleh saya contohi daripada kisah peribadi beliau. Ahmad Amar amat dikenali kerana mempunyai budi pekerti yang baik. Selain itu, pemergian abadi Ahmad Amar menerbitkan satu semangat dalam diri saya untuk menjadi seorang yang mencintai ilmu. Menurut ibunya, Amar minat membaca malah sejak usia 9 tahun lagi. Di samping itu, Amar gemar mengkaji sejarah Khalifah Uthmaniyah dan menghayati perjuangan Imam Badi Usman Said Nursi yang mempertahankan bangsa Turki daripada zaman kejam pada waktu itu. Seterusnya, sikap Allahyarham Ahmad Amar yang boleh saya contohi ialah beliau memiliki visi dan misi, terutamanya dalam perancangan masa hadapan yang berkaitan ummah dan Islam. Semasa hayatnya, beliau berhasrat untuk menyebarkan pemahaman dan penghayatan agama Islam melalui apa yang diperolehi daripada kitab tafsir Risalah An-Nur tinggalan berharga Imam Badi Usman pada zaman pemerintahan kejam Kamal Atatürk. Akhir sekali, beliau telah menjadi sukarelawan dalam menyertai pelbagai misi di luar negara seperti negara Myanmar, Syria dan sebagainya. Secara keseluruhan, saya amat tertarik dengan penceritaan dalam buku ini yang sangat kemas dan tersusun. Dan yang menariknya, gambar-gambar Allahyarham dari kecil sehingga menuntut ilmu di Turki turut dipaparkan dalam buku ini.
Setiap kata-kata yang ditulis sangat memberi manfaat kepada diri saya dan pastinya kepada anda semua. Akhir kata, renungilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Al-Fatihah. Buat Allah yarham Ahmad Amar bin Ahmad Azam. Sekian, terima kasih.